Sebab tu kalau macam dalam review ada banyak benda yang kita boleh buat lah. Contoh user experience. Maksudnya kita sendiri guna. So kita boleh share dengan diorang, compare. Oh, bateri ni lagi tahan lama bandingan ni. Itu satu, tapi itu leceh sikit lah sebab kita nak kena test dulu. Nak kena test pula kan. Okay, ataupun kita boleh buat unboxing. Apa benda yang korang dapat. Dalam masa unboxing kita bolehkan cerita dia punya presentation. Lepas tu dia punya warranty. Okay. Banyak point. Dekat situ pun dah buat 2 video dah. Kalau nak buat 2 video. Okay. Sedangkan orang tahu dah power bank ni supply power bank. So yang membezakan dia punya fast charge, size, berat, boleh bawa naik flight ke tak. Kan? Apa lagi? Boleh letak dalam beg ke tak kalau dia kecil. Macam tu je lah. Ada power bank ni dia besar sikit. So kita compare sikit. Yang ni tebal sikit, nipis sikit. Harga yang ni murah. Yang ni harga mahal sikit. Dia seolah-olah macam kita bercerita balik je. Macam kita pergi jumpa dekat salesman. Kan? Salesman cerita kita kat cerita. Macam tu je. Sedangkan kita dah tahu je, boleh je nak baca sebenarnya. Kan? Tapi kita suka orang bercerita, dengar. So maksudnya Munjir tak adalah terfikir sampai tahap